Assalamualaikum. So, hari ni kita bersama dengan family Naila dan Naima. Dengan Aisyah. Aisyah, sekali lagi kita nak ambil Aisyah. So, hari ni 9 hari bulan, hari Sabtu. Besok hari Ahad. Berapa hari bulan? Kalau Jumaat birthday saya 26. Ya, 10 hari bulan birthday siapa? Saya. So besok birthday Naima. So birthday Naima 2026. Naima berapa tahun? 5. 5 tahun. So 5 tahun kita nak pergi Legoland mandi. Mandi kolam nak. Kolam. Kita beli jajan. Betul. Jajan, cucu jajan awak. Ni. Masya Allah. Jajan. Coklat. Jajan mama. Gigi. Tak apalah, tak selalu makan coklat kan. Okay, Satu je. so sekarang ni kita dah nak sampai Senadi Hill. Nak ambil seorang lagi cousin dia ni, Ya. Aisyah Muzaffar. Dengan Aisyah. Aisyah Muhammad. Daun. Binti Muhammad Amirul So Hafiz. kita masuk Bin. Kita masuk Bin. resident lah. Binti pula. Binti perempuan. Oh okay. VIP. Tu ada Aisyah punya Dah macam Aisyah resident punya Senadi Hill. slide. Tunjuk slide. Kan ada slide. Select. Kita jauh. Tunjuk je lah ni. Dah Okay, tunjuk dah. Aisyah dah Ada ready slide, tau. Ada slide. Okay. Aisyah dah ready. Excited tak nak ambil Aisyah? Excited. Birthday Naima ada Aisyah lah. So Aisyah going to join our family today and tomorrow. So nanti dah sampai, salam ya. Okay. Okay. Ni siapa aku? Lain lah awak ni. Okay, Ni cik. jom follow kita orang. So kita sampai rumah Aisyah. Dia ambil dia. Cakap. Cakap bos kecil. Nama saya Naila Naima. Eh, Hello Aisyah. amboi. Kita dah pergi. Dah bersiap kau main lah. Aisyah depan. Aisyah boleh join kita pergi Legoland. Mandi kolam. Mandi kolam. Awak punya kad mana kad? Kad Legoland. Boleh tunjukkan Mami tak? Hey Aisyah. Sebelum balik. Selamat tinggal. Okey, sekarang kita sudah ambil bos kecil. Bos kecil mana bos kecil? Tunjuk muka sikit bos kecil. Saya Deri. Aisyah Muzaffar. Ready? Ni mana ready? Okey, okey. Ni mana nak tambah? Dah ambil dia punya. Okey. Hos. Bos? Okay. Jalankan tugas. Okay, sekarang kita on the way ke Legoland. Rancangan pagi ni kita nak mandi kolam. So we're going to water park before we ask the kids to. Macam mana kadnya? Okay, kadnya ada di sini. Tengok sikit kadnya. Alhamdulillah semua orang ada kad masing-masing. Triple Park Annual Pass. Okay. Baca okey lah hari ni. Benda-benda situ dia punya kapak, tapi kita tak nak masuk situ. Kita masuk parking hotel. So parking hotel ni kalau kita ambil hotel dia, kita boleh verify kat kaunter. Free lah, dia akan waive lah parking fee. Tapi kalau tak check in hotel, kalau as a visitor kat luar, kita ambil theme park ke, water park ke, parking dia RM50 sehari. Tak mahal lah, tapi dia memang dekat lah, sangat dekat dengan entrance nak masuk ke apa. Ni main di mall. Mall sebelah Legoland. What?
Somerset. Depan tu dah Gleneagle Hotel, Gleneagle Hospital. Baby. Jom Baby. kita masuk ke dalam Legoland. Legoland selalu Macam ada dah luggage tu dua tu. for the figure. Pergi nak masuk ke nak pergi mana? Ni jalan masuk dia. So kita boleh nampak kat situ ada parking dia tulis sini private parking. Saya Parking. dah sampai. Parking fee sebab RM50. Ni Legoland Hotel. Wow. Ni lagi rasa nak pergi. Cantik. Kita masuk dalam parking kat bawah ni. First kali kita nak pergi ke water park. Cuaca nampak baik hari ni. Yang tu awak boleh Oh, nampak tak? Dah nampak sikit-sikit tu dia punya theme park tu kat belah dalam sana. Ni tempat masuk water park. Asal saya Fee per entry RM50. Lost ticket penalty 100. Tapi kalau kita ada Hotel check-in. pass ataupun hotel check-in, kita boleh validate lah. Lepas tu kita boleh waive lah. Okay, now kita dah parking. Kita parking kat LG2. 2 tingkat bawah lah. So, apa yang bestnya parking kat sini, dia dekat je dengan entrance nak masuk Legoland. Ni keluar, kalau tu sana pergi Legoland, kalau U-turn belakang ni, sini pergi waterpark dia sebelah sini. So dekat lah parking dia. So siapa-siapa yang duduk hotel kat situ, kalau dia keluar hotel nak pergi theme park, ada jaga tu kat situ, jaga dia akan check sama ada kita bawa makanan ke tak. Kalau bawa makanan tak boleh masuk sini. Tapi sebab kita parking kat sini, so kita boleh bypass lalu tepi ni, kita boleh bawa makanan lah. So rahsia lah. Okay, so now kita nak pergi ni belok ke sini terus Sini Sini Laila. Bismillah. Okay. So now kita dah Masuk Legoland Waterpark. Legoland Waterpark. Okay. All parking kita dah Lagi yang kita tak try. kita dah dapat bypass bawa makanan masuk. Oh no, dalam beg ni memang makanan. Ish, rahsia. Kat depan tu tak ada spot check lah. Dia just spot check makanan. Spot check it. Okay, pergi. Di situ. Okay. Oh, Sampai semua ingat ada kat hari ni pula okay, let's go. Waterpark dia tutup hari Selasa. Okay. Terima kasih. Sama. Tukar baju tu Okay, now kita nak pilih loco. So, kita nak ambil loco ni, nombor 9. Loco nombor 9. Kita masukkan nombor telefon. Loco ni warna merah. So, kita start kat sini. So, dekat kita. Ada tulis dia. Oh, dah. Loco dah. Dah, buka. Okay. Barang. So loco ni once dah bayar, dah masuk barang, boleh tutup. Kita boleh buka tutup banyak kali dah. Ya, Aisyah. Dalam sehari sudah. Harga kita bayarnya harga sehari lah. Unless kalau kita tekan apa ni, nak end punya rental, then dia tak boleh buka balik dah. Dia masukkan semua barang. Okay, now kita semua dah salin baju. Budak-budak dah salin baju. So kita ada water pouch untuk handphone.
So hari ni dia orang cakap river ni tak ada air. Tak ada air. Dia Maintenance. bersihkan. Detal tu dah pecah-pecah. Sedut air. So hari ni kita explore tempat selain river lah. Okay. Sini ada gazebo. Kena sewa. Silap 400 lebih tak silap. Okey, pergi ambil pelampung. Tak payah. Tak boleh kena pakai pelampung. Baiklah Neymar, kasut. First, our aim for. We are your project. Okay, daripada tak kasut kat sini, lepas tu ambil jaket. Budak-budak memang kena pakai jaket lah. Lego Wave Pool. Saya. Satu, dua, tiga, menyelam. Jom. Okay, dan kita dah habis mandi dekat wave pool. Ombak. Kita nak try mandi dekat dia punya playground pula. Dekat sana tu. So kita ajak budak-budak. Lipas. Okey, sabar. Muhammad dengan Naimah.
tadi kita naik tube slide dengan Naisa dengan Naila. Memang tak lepas tinggi dia. Yang ni memang dia check lah. So dah turun. Sekarang kita dengan Mama pula. Mama dia nak pergi dengan Naila. Mana lah tadi? Oh, dia tengah nak pergi dengan besar. Siapa yang besar ni? Aisyah pergi tu, Mama nak naik. Mama pula naik tu. Pergilah dengan tu. Naiklah. Oh, dia tak nak naik lah. Dia dah naik tadi bosan. Okay, dekat sini dia ada permainan limba boat. So kita letak boat sini, ogle dia punya tu, dia akan berlimba lah. Limba sungai. Kita turun sampai bawah. Best ke tadi? Ya, best. Itu. Warna kuning tu best ke? Warna kuning dan warna biru. Yo. Okey dah buat lepas tu naik atas. Ambil lah. Buat. Okey. Start sini lah. 1, 2, 3. Wah. Oh. Dah sampai sana, bye-bye. Orang lain dah. Betul lagi.
right now kita dah keluar daripada Legoland Waterpark. Wih, tengok. Now kita nak pergi dekat kereta, letak barang sikit, check-in hotel. Go. Okay, now semua kita dah angkat barang. Angkat barang semua, dah keluarkan barang, dah masuk dalam stroller ni. Bagus kat sini sebenarnya kena bawa stroller. Senang. So, kita nak masuk dalam Legoland lah. Let's go. Okay, tekan atas. Can anyone help? Betul. Okay. Wah. Jangan lompat. Okay. Awesome! Awesome! Adi, apa boleh? Adi ni macam mana? Ya Allah, berilah hidayah. Bismillah. Okay, jom. Okay, now you can play over there. Go. Kat kasut. Kat kasut dulu. Boleh, boleh. Boleh, masuk. Ni main Lego ni banyak ni. Suka ni. Banyak Lego dia. Tengok ah. Tak habis main tak pedak. Ha? Okay guys, lepas check-in dapat ni bilik lah, dia kasih tingkat 520. Ada 2 kad. Lepas tu apa kita dapat? Dapat dah check-in 3 kanak-kanak. So kanak-kanak dia dapat phone voucher. Stamp. Dia kena complete kan aktiviti. Dia ada aktiviti dia lah sini. Mana tak tadi tu? Ni aktiviti-aktiviti dia boleh buat. Building activity, Lego model, balloon sculpture, speed challenge, ditercap, zumba. So ditercap ni kena bayar lah RM25. RM2.5 sampai RM4 saja. Ini yang boleh buat visa tu. Ini kena bayar. So like cukup je 6 ni, dapat 6 stamp. Pergi counter reception, boleh claim hadiah. So dia cakap hadiah. Wah, 3 kanak-kanak dapat hadiah 3. So ni sampai besok pagi pun dia orang boleh buat aktiviti lah. 10 pagi sampai 11 pagi. Besok 1 petang sampai 2 petang. Habis. Kita habis lah. Sekarang tinggal ni je, Little Chef dengan Zumba dia boleh buat hari ni. Ya. Ha. Naila. So lagi dia kasih apa? Dia kasih Mother Day buffet dinner. Makan malam. Tapi ni kena bayar lah. RM8 orang. Beli lah. Okay, now we're going to level 5. Semua bilik kita tadi tingkat 5. Okay, bilik kita nombor 520
Lagu pun. Lagu. Everything is so soft. Excited. Ada orang. Okay. Right. Wait a minute. Okay, open sesame. Jumpa. Okay. Weh, dia kena ada clue. Belum apa-apa lagi, dah sibuk nak mencari. Hai, kita tak ada nak buat treasure sekarang Kita buat pizza ni, standby, okay? Nanti pizza tu tutup. Oh, so pirate. Dapat the best view. Hai, view water park Wow, we can see the theme park. Share sekarang. Ah, Naila, tu. Cepat. Katanya dia kasih Zico. Ada kopi Nescafe masih Nescafe Gold lah. Ada teh. Complete dah. Set. Cukup. 2 kanak-kanak, 2 dewasa. Masuk ke sama 2 dewasa 2 kanak-kanak. Budak suka. Ni apa kerjaan Kita dah letak barang. So, kita nak pergi kat bawah. Kita buat aktiviti pizza budak ni. Bayarlah. Dah lapar. Kalau stop. Kita tengok macam mana aktiviti buat pizza dia. Inilah. Kat bawah. Kejap ni. Sinilah. Dah bayar, ada annual price, just bayar 10% off. Alright. Alright. 3 orang. Okay. Kalau jangan duduk sana boleh? Boleh. Ini 4 orang. Kalau apa nak order makan sekali je? Udah makan. Boleh? Dia letak menu kat sana. Boleh. So hari ni dia buat aktiviti. okay, buat sesuai. Okay. Tutup rambut, jangan ada rambut. Now kita pakai glove. Ni tepuk, lepas tu buat macam snow Lepas tu semua. Okey, sama. Apa semua tu. Okey, TikTok. Fine. Siap? Kakak, Naila, Naila. Follow. sebelah sana. Tolak dia keluar. Okey, fine. Ada ikat. Okey, sikit. Okey, fine. Saya dia mesti buat dia letak kat dalam tekan Okey, dah. Betul saya sih.
Ni ambil pegang. Sini ambil ni. Pak Aisyah. Belum. Okey, ambil ni. Ni, sapu di sini, sapu sini. Pandai. Lagi sayang. Okey, ambil lagi. Sini, sini. Sini ambil. Okey, di sini agak tolong. Okey, pandai. Ini dah. Okey. Aisyah tak nak. Aisyah tak nak buat dah. Aisyah, kenapa tak nak buat? Ha? Kenapa tak nak buat? Sapu telur. Ambil telur tu sapu. Yo, Naimah buat apa tu Naimah? Ambil satu. Saya ambil satu. Sekejap. Tengok dulu Tengok. Satu sekejap. Ni nanti tekan macam ni. Macam ni. Macam ni. Okey. Okey. Pandai. Lagi sikit. Okey. Step. Okey. Okey. Pandai. Ni lagi sini. Habiskan. Habiskan semua. Ya. Okey. Okey. Pandai lah. Ni kegel ni. Okey. Lagi sikit. Oi. Okey. Pandai lah. Oi. Sikit. Tukar motor sikit je. Tekan. Tekan pelan-pelan. Okey. Step. Tekan. Okey. Okey. Baik. Okey. Okey. Stop. Naik sikit. Siap. Okey dah. Settle. Ambil ni. Semua sekali. Jangan sapu yang banyak. Kalau tak, angus. Hitam. Okey. Sapu semua. Tekan kat sini. Tekan langsung. Kat keliling dia. Buat sikit. Dua tangan pun boleh, dua tangan. Siap ke awak punya? Oh, ni nombor awak kan? Nanti nombor 2 dia dah masak, dah siap. Awak boleh ambil awak punya. Rapat sikit pun tak apa. Ambil. Buang sikit Okey, ini dia apple pie yang sudah dimasak oleh Aisyah. Panas tu, pakai sudu ni, pakai pisau dengan garpu. Potong. Lalu okey. Angin dia. Sedapnya. Dan ini Naimah punya pula. Sedap. Nampak sedap. Wah, Naimah punya apple pie dah sampai. Sedap ke Naila? Sedap ke? Ui, dia masuk dalam lah. Tengok sikit. Di dalam tu ada apa? Oh, itu masuk dalam lah. Dia punya sprinkle. Sprinkle pula. Sprinkle atas. Sedap. Ni dia mahal ni. Lah, cepat. Okey, dia punya set ni sebenarnya dah datang dengan air. So tadi kita order air pula. So tahu pula. Bayar RM20 buat pizza, actually bukan pizza lah. Pie ni sekali dengan air. Berbaloi lah juga RM25. Wow. Okay, kita order hot chocolate. Wih, hot chocolate dia kemain lah ni. Okay, Mama tolong. Dia nak tu Panas ni. panas tau. Lah Mama rasmikan dulu. Mama tasting. Ada tak susu ke? Ada coklat. Naimah, hot chocolate dia ada love. Naimah, hot chocolate dia ada love. Tu, Aisyah tengah minum. Ada love. Ada tu. Tehkan Mama je. Oh. Winning guy. Winning. Rendah ni.
Tada. Wah. Separuh teko, separuh cawan. Kita rasa sikit je. So yang kasih dia brew lama sikit. Ataupun nak minum juga air ni. Lagi lama dia brew lagi pekat. Okay, so kita order nasi ayam. 2 set lah kita ambil. Dan jadi banyak budak-budak. Dah minta tak bekas tu. Jadi boleh tak tahu terpaik. Tak tahu aku. Okay, tak tahu. Okay, pensel mana? Okay. Okay, biar bagi Naila pegang. Okay, Naila. Naila pegang, Naila dia tahu. Ini saya tak buat. Okay, sila baca ni. Welcome to the break. Look, Pirate, pirate, pirate Parlot Cave cave on the treasure Island. island. Hidden in the room. Hidden in the room are the clues that will unlock the Monkey King's Treasure treasure box. box. Okay, first, how many red octopus can you find on the floor? How many? Have you find on the floor? Okay, minta tolong semua cepat. How many? Okay, nah. How many red octopus One. on the floor? One. One. Okay, tulis one. Dia siapa yang tulis 8 ni? Saya. Naila cepat. Kenapa tulis 8 tu? Kenapa banyak kat Ah. luar? Kat adik. Okay. 1. Tak apa, tulis je 1. Tak apalah. Right, dia pemadam. Bagus Aisyah bawa alat tulis ni. Baguslah, terima kasih. Okay, Naila. Okay, Naila pegang. You must hold this. Cepat. Okay, tulis. What is Okay. the number on the cube game in your TV cabin? What's the number? What is the number of the cube game on in your TV cabinet? Pergi. Count. What's the number? Five. Ya ke? Susun dulu. Ni mana? Salah. Betul lah five. Mana? Five. Five. Whoa, five. Wah, it's a 5. Ni ke 5? Yelah kot. Pirate punya tulisan. Okay, yang ketiga. Aisyah tolong baca. How many Lego spider can you find? In the room. How many Lego spider? Can you find in the room? Room, bukan bathroom. Room. Maybe lah. Try. Ada berapa? Lagi? Okay, one. Kira dulu. Only one. Is it only one? This one? Bukan. Ni bukan spider. Ni beetle. One. Oh, ni Oh, beetle. ada banyak. Sabar, Aisyah. One. Aisyah tunggu dulu. Aisyah tunggu. Ni berapa? Jawablah soalan tu dulu. Yang ada laki black. Okay. Soalan keempat. Berapa? Naila ni. Okay, one lah. Tulis lah one. One lah. One. Ada satu je kan? Spider. Spider kat mana? Spider tu satu je kat ujung tu dalam toilet. How many skull are on the bunk? How Kakak. many skull How many on skull the on bunk? the bunk? 1, 2, 3. One, two, three. Yes, one, two, three. 1, 2, 3. Okay. One, 2, two, 3. one. 2, 3 tu ada yang kecil tu. Oh. Okay, 3. Okay, come Naila. Okay, Naila, go. Yes. Okay, now try to open. Okay, sorang-sorang. Okay, bagi Aisyah dulu try. Boleh tak? Boleh buka? Aisyah buka. Tak boleh. Ini Okay. one. Salah lah. Ini one. 1, 5. Betul lah sini. Oh, sini. 1, 5.
1, 2. 1, 3. Okay, boleh? Tak dapat juga. Okay, can you count properly, kakak? Look at the bunk bed on the blanket. Oh, no. Bukan macam tu. Blanket? Kat selimut ke? Macam bang. Oh! Oh! No, kakak. Kakak dia kata dekat bunk bed aja. Oh. Bunk bed Ada ni. tingkat three. Aha. 2 tingkat saja. Yes. 1, 2, 5, Mantap. 6, 6, 7, Okay, try. 6, 6, Try 6 atau try 5. 6, 5. Nombornya awak letak kat bahagian mana? Mana ada nombor kat atas, nombor kat sini. Tegak ni. Oh? Nombor kat sini, tegak ni. Ha, kat ni, kat sini. Ha. Ha, nombor kat situ. 1, 1. Ada Lego tak? 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5, 1, 5, 7. 1, 5. 1. 5, 1, Weh, macam mana boleh ada Lego kecil ni? 5, 1. 1, Boleh. Macam mana boleh ada Lego kecil? 1. Boleh. 3 dulu. Cuba 3 dulu. Tadi awak salah tadi. Awak salah susun. 3 dulu. Okay, bukan 3. Bukan tarik dah. Ha. Apa dia dapat ni sebenarnya? Set line controller ni. Lego. Dah lah, ni dah buka dah. Awak nak koyak macam lagi. Ah. Jangan hilang Asyik ni. Wow. Ni tolong buat. Buat ni Hansa. Hansa buat ni sini ni. Tengok gambar. Bukan yang ni. Ni baru. Ni bukan ni. Ni lah mana? Lupa ke tak? Wah, ni hadiah treasure hunt ni. Oh, I do have lots of collections. May I show you around the shop? Mobil. So, that's what best friends do, right? Oh, this is going better than I thought. You know, okay, you'll have to work out the rest by yourself. Find the hiding circle. Okay, now nak pukul 9 dah. Kita keluar daripada Hotel Legoland.
kita berjalan lah ke Medini Mall. So kita akan pass through theme park dia dengan Sea Life ni. Oh, kita saja nak jalan-jalan tengok ada makan tak. Ringan-ringan je, KFC ke Burger King ke. Okay, let's go. Okay guys, so kita dah habis bawa budak ni pergi jalan kat Medini Mall. Sampai tadi dah pukul 9 lebih dah, semua kedai tutup. Punya dia tutup pukul 9. So kita masuk pasar raya Big. Just beli roti, beli air lah. Sambil budak ni berpeluh balik. Peluh-peluh main playground tadi. Ni sekejap lagi balik, semua kena mandi balik ni. So now kita berjalan kaki balik, pulang ke hotel. Kan berehat untuk malam ni. So besok pagi nak bangun, breakfast. So hopefully for breakfast lepas check out, kita masuk theme park pula. Alright. Okay, apa perasaan awak hari ni? Birthday girl? Best? Best. Hari ni birthday saya. Tu ada parrot atas tu. Oh, ada parrot. Iya, ada box. Tu, kat belakang. Oh. Box. Kita. Oh, ada bak. Okay, hari ni nak buat apa? Hari ni kita nak buat apa? Hari ni. So, it is my Gorilla Boogers. Aisyah, mana adik awak? Wah, awak tinggal adik awak ke? Malam tadi Aisyah tidur dekat mana? Dekat atas? Top bunk. Naimah tidur kat mana? Kat bawah sekali. Bawah bed bang bawah ni? Ke bawah sekali sini? Apa tu Naila? Ke bawah. Oh, gila-gila lah. Okay. So What? ni kita nak buat apa ni pagi ni? Mega. Pagi ni kita nak buat apa? Mandi kolam lagi. Mandi kolam lagi. Best lah, seronok lah. Okay guys, ni dah pagi, pukul 8.20. Semua pun dah bangun. So kita pun dah siap-siap. Kita nak pergi mandi kolam dulu sebenarnya. Budak-budak ni. Masih lagi. Apa nak minum air Biko? Tu ada lagi. Mama ni pun nak mandi juga. So, okay. Jom kita melayankan aktiviti budak pagi-pagi. Mandi kolam. Tapi je. Sistem betul. Tak sama sebab warna dia lain. Oh, kolam buka 8 suku. Naila, sejuk lagi ke? Dah tak dah. Oh, kasi kolam dia. Dia buka baju. Okey, letak kat sini.
Okay, birthday girl. Birthday girl hari ni nak mandi kolam. Ini saya mandi. Mandi kolam, tengok kolam. Wah. Ada Oh, ni orang. kolam dalam. Jadi Ada dah pakai jaket. Tunjuk sikit jaket awak ni. Saiz hijau. Saiz awak ke ni? Kecil. Ada orang kat situ. Ya. Tak apa. Okay, awak pergi mandi dengan mama. Okay. Ada butterfly. Pergi butterfly. Okay guys, nampaknya mandi tak boleh lama sebabnya ada budak. Tak tahulah orang siapa tak ada berak dalam kolam. So automatik semua orang kena keluar. So nampak kolam dah dikosongkan. Kejap. Dan dia orang pun nak membersihkan kolam. Ya, tolong ya. Pembersihan kolam sedang dijalankan. Alright, now kita kena balik hotel balik. Hey boy. Pegang tangga Pegang tangga tepi. Licin ni, Naila. Ai panas. Tok. Tok. Kecoh guys. Memang nak mandi kolam. Tapi budak-budak semua nangis sebab tak dapat mandi. Orang pergi je, tengok kolam dia tutup. Tayalah siapa yang berak dalam kolam tu. Pagi-pagi tak nak berak dalam bilik ni. Kan? Lelaki kalau sayang dia buat apa? Dia protect girls. Kan? Awak sayang Naila Ahmad tak? Sayang tak? Tengok mama sini mata. Mata tengok mama. Mata tengok mama. Kalau Aisyah very good boy, behave very good, mama boleh bawa Aisyah lagi pergi jalan-jalan. Aisyah nak ikut mama tak? Nak? Kalau nak, kena be nice to the girls. A good boy will let girls go first. Okay? Okay? Okay, give me 5. Nanti kita pergi jalan lagi, alright? Right. Good boy. Good boy. Nanti perempuan nak mandi lambat lagi. Lambat lagi. Awak kena tunggu. Ya, okay. Mama boleh suruh Naila Naimah cepat sikit. Okay? Lagi berapa minit? Lagi berapa minit Okay, lagi dalam 3 minit dah. Okay? 3 minit very fast kan? Duduk je. Okay guys, sekarang kita semua dah siap. Bukan lah, cakap lah. Siap untuk pergi makan hari ni. Naima, let's go. Kita pergi makan. Ya. Jom. Ngantuk ke? Nak pergi Legoland nanti? Jom, nak naik roller coaster? Jom. Dance ready. Dance ready. Dance ready kan? Ada dance ready kan? Oh, tak payah ikut pun. Batu panjang tu. Sudah di juga. Tahulah pagi ni ada orang macam ni. Di awal. Berhati-hatilah. Kena plan your timing. I think best kalau pergi Pagi lah. Kau pagi. Itu memang dia ada timing dia tu ada. Itu like peak hour lah. Very peak hour. Are you enjoying your breakfast? Nala makan apa? Cakap tunjuk. Tak makan tadi. Noodle, macaroni, Tak bisa makan. fries. Dia makan. Tak ada makan nasi bila.
That's right. Naimah makan 2 kali tambah. Memang favorite tu kan? Telur, baby, dengan chicken slice. Wow, the fries smart really lah. Ada smiley fries. Wow. Show daddy, show daddy. Mana fries eh? Sedapnya. Mau makan apa? Surprise. Alhamdulillah. Daddy makan nasi lemak. Baru sedap. Macam bila sepatu biru. Sedap ke pada dia? Pada dia sedap. Dia macam penuh dengan rempah. Makan ni pasta. Memang dah makan. Kita je dah makan. Okay, Alhamdulillah. So, kita dah habis makan. Kenyang, Alhamdulillah dah keluar. So, budak-budak dia dah keluar awal lah. Diorang dah pergi ni. Main Lego kat luar ni. Lego. Nailah. Buat besar-besar. Neymar mana Neymar? Oh, Neymar kat sana. So, selamatlah. Kita tinggalkan budak-budak ni. Dia bebas main. So, tak ada start dah. Bagus lah Legoland ni. So, kita tengah makan. Tadi dah makan. Sekarang lepas ni kita nak pergi customer service. Nak ambil happy birthday button untuk Naimah. Sebab hari ni birthday dia kan. Dia lah. Tapi apa-apa pun kita kena balik bilik dulu. Sebab sekarang dah pukul 10.45. Dah check out. Kita check out dulu. Barang kereta. Dan kita pergi theme park. Kita tunggu Cik Baby dengan Pis datang juga. Yes. Let's go. Okay, now we are checking out guys. Dah kemas. So, G. So, kita nak pergi ke bawah lah. Nak check out. Nak apa dah betul-betul pukul 11 tu. So, dah check sembarang tak ada. Tu, dah ingat. Besar. Memang kena ada stroller kalau nak pergi Legoland. Okay. Oh, you're going down. Tadi awak papai Lego? Ya, lepas tu dia papai awak balik. Ya ke? Apa ni masuk mulut tu? Jadi ni. Best ke dapat gambar dengan tu Lego tu? Oh. Okay guys. Sekarang kita dah sampai Legoland. Okay, kita dah sampai Legoland. Yelah, kita masuk Legoland dulu. So, Apis dengan Baby pun dah sampai. So, kita check in sama-sama dulu kan. Masuk Legoland. So, apa ada dekat sini? Ada mini market, ada ATM, ada sewa solar. Bukan ni. Oh, si Baby dah join. Okey, jom. Hello.
Okay gengs. Wah, sini memang Lego dia memang banyak Diorang memang, tak tahulah siapa buat ni. Apa tu buat ni? Depan sana pun ada lagi. Cantik sekarang ni kita dekat taman bunga. Bunga-bunga Lego. Kat sini ada bangunan. Ni Singapore Tengok. Ni Singapore building ni. Jom. The iconic Singapore building yang ada ship dekat atas tu. Tengok kat atas tu. Singapore building. Basically dia dekat apa? Garden by the Bay, is it? Garden by the Bay. Merlion Tower dekat situ. Ada gambar singa. So this is the iconic building yang ada ship kat atas. So dia ada buat macam-macam lagi lah. So ada nampak ni. Ni semua Singapore punya area ni. Singapore punya country. Kat belakang tu dia ada buat Thailand tu. Ada masjid. Semua made up of flame. Cuaca panas geng. Sebaik tempat ni ada bumbung tau. So tempat ni memang besar lah sebenarnya. So ini tempat view-view Lego. Penting kalau datang sini jangan lupa bawa kipas.
Sebab cuaca panas. Yang solar budak pun ada kipas. Kata. Nana sekarang kita buat apa? Kita tunggu Nana ya bang. Roller coaster? Salah. Kereta api. Itu landasan kereta api tu. Sekejap lagi kereta api sampai, kita naik kereta api ya. VR. Ha? VR. Kalau VR tak ada. VR ada sekarang. VR budak tak boleh pakai lah. Sebab kecil. Yang bayi-bayi tu macam ni lah. Yang ni yang budak-budak ni tu. Ada roller coaster budak juga. 4, 8. Ayah minyak habis. Ha? Tutup? Tutup, close. 8. Dia boleh guna kat mana-mana rai, tanpa guna beratur. Sebab tak ada dah beratur dah untuk naik. Sekarang kita tak ada masalah teknikal. Oh, okay. Itu patah balik. Thank you. Right exit fast. Jangan sini lah jom. Kamera. So basically ride dia tiba-tiba maintenance down. So dia kasi kita ride pass. So kita boleh pergi mana-mana tempat, kita boleh bypass lah sebab since kita dah beratur kat sini kan. So kat tempat lain kita payah beratur lah. Itulah yang dia cakap. So rezeki. Okay, kita dah tengok dah cerita tadi. Ninja Go. Baguslah untuk budak-budak. Very interaktif. Tu panas ya solar ni. Gemung. Go.
Wah, balik. Wah. Wah, set. Tadi mama menang. Jadi juga private booking. Dia boleh bawa balik kan? Oh, nombor-nombor. Kita nombor 3. Tu 60,000. Aisyah 67,000. Aisyah paling banyak. Yo. Sini bantu habis. Dah pernah main. Aisyah dah pernah main. Tak chill lah. Ya benda buat. Cari apa? Imagination. Oh, so kat sini tempat playground untuk budak-budak main. Oh, dah lah. Wah. Ada bunyi tak? Oh. So dekat sini dia kalau lalu depannya dia ada sensor lah. Tak bunyi-bunyi apa sensor dia tu? Ada bunyi. Surau pun ada. Jom Nela. Nela. Jom playground. So big. Ada giraffe Lego. It's a playtown. Kat sini mak-mak, bapak-bapak semua boleh lepaskan budak-budak. Free to play. Boleh. Tu, jalan sampai ujung. Ayah naik dengan dia. Ni adik-adik tu. Jelah. Lepas go. Oh, lepas. Mama. Jatuh. Dengan Eva. Budak-budak je lah naik. Oh, tak naik lah. Budak-budak je lah. Ni untuk budak je. Ingat kau boleh naik. Oh, lajunya. Dia tahan juga aku. Kenapa kita dah keluar daripada tempat playground tadi. Kita dah main habis. Sekarang kita nak pergi ke F1. So depan tu playground tadi ni dia ada macam 4D cinema tau. Next course ke 245 Alien Invasion. So dah pergi 245 kita ni jalan. So ni Menara Taman Sari. Menara Taman Sari Melaka. The Tower. Ni F1. Katanya dalamnya ada aircon. So itulah. Saya ambil dengan sejuk. Berapa? Satu saja. Satu je. Nanti sebelum keluar bagi dekat staff tu. Okay, terima kasih.
Naiman ambil pula. Naiman ambil dia. Oh, 3 ni ambil satu lagi. Empat. Wah, salah betul ni dia. Ini bang. Mungkin dia. Oh. Okay guys, kat sini dia kasi kita buat kereta kita. Bentuk. Tengok bentuk atas ni saya nak buat macam mana. Enak, oh tengok atas ni nak buat macam mana. Oh, this blue macam mana? So dia kasi kita buat kereta kita, buat bentuk macam mana. Lepas tu kat depan tu boleh race. Wah, memang very interactive lah. Kita mau letak pintu kat bawah ni kan. Jangan. Nak makan apa? Pink. Ni, Okay. betul. Okay. Dah. Dah. Okay. Jadi surat. Memang sini nembak. Saya nak. Okay, ni nak tukar lane. Ini nak tekan ni nak laju. Awak tekan ni banyak. Okay, nanti nak laju. Okay, so awak yang depan tu. Nampak yang depan tu. 697 tu. Nampak? Awak tekan ni tau. Rasa kan kau ah. Ini budak-budak penat ke? Dah kalah ke? Duduk kalah. Dia sistem je lah. Dia designkan. Cuba. Okay guys. Dah main dah. Penat. Kalah dia dua. Menang lah. Salah nak menang. It's okay lah. Next time kita datang lagi. Ada annual pass kan. Boleh datang lain kali. Kita buat power je. Dia by design kot. Nama tidur dulu kan? Nama tidur kan?
So kita nak naik Find out. the tower. Apa dia? Dia tak sempat naik. Wah. Oi. Let's go Ifa. Ada apa? Cheese, keju. Kayak ada pancing. Jago lah. Mana ni? Ni biawak. Ada biawak dalam tu. Nampak biawak guys. Okay now, kita dah keluar. Nak pergi kat castle. Funny expression. Chicken. Tahu tak namanya? Tak tahu dia. Chicken ada kentut. Okay guys, Baby dengan Hafiz dia dah balik dengan Haifa. So kita teruskan lagi perjalanan kita. We're going to here, roller coaster. Kita nak naik roller coaster. Tu, tu. Tu dia Mama dengan Naila. Kita naik cruise. Tadi Daddy dah naik dulu dah dengan Aisyah. Wah, ini 3 kali ganda lagi best pada yang tu ha. Yang tu kecilnya mini. Yang ni memang dewasa. Nasib baik Naila dengan Aisyah ngam-ngam boleh naik. So dia orang nak naik ni budak-budak tak boleh naik sendiri, kena naik dengan dewasa. So Aisyah kena naik dengan Daddy, Naila kena naik dengan Mama. So kalau nak datang tu kena plan, kena gila-gila lah. Tapi kesian lah seorang ni birthday girl ni, dia tak dapat main. Tapi tak apalah, dia tengok YouTube dulu. Dia dah hilang penat sikit. So itu dia Mama dah keluar. So Naila, best tak? Best. Apa perasaan? Ni. Best ke? Dah lama tak naik roller coaster. Tapi rasanya ni mile. Jadi lagi. Konok lah. Naila berjerit tak? Tak dengar pun Naila jerit. Naila tak dengar pun Naila jerit Naila. First sekali turun jerit dah. Yang second tu dah tak jerit dah. Dia dah relax.
Expose. Alright. Okay, unfortunately cuaca dah start guruh. Rasanya ada lagi ni macam kereta kan, nak macam bump car apa semua. Saya rasa next time lah. Saya rasa next time kita pergi. So sekarang kita balik lah. Aku dah pukul apa dah ni? Tapi dah dalam ni. Oh, tahu kita berjalan. Everything is awesome. Balik lah, AWESOME. Alright. We're going back. Oh, sejuknya. Yalah, memang banyak ni Lego. Wah. Jom. Apa dalam ni? Wow. Ambil meja sana tu. Take that meja. Tu. Memang. Yalah. Ada roller coaster boleh buat. Ni jom. Okay, now kita dah keluar tempat buat-buat Legoland. Sekarang pun dah pukul 5 lah. Kita dah time kena keluar lah. Tadi ada banyak lagi tempat tak pergi ni. Kat situ lah ada roller coaster dalam air. Kat situ pula ada Mindstorm untuk buat robotik dengan Legoland. Dengan apa tu? VR roller coaster. So I think all that kita cover hari lain lah. So masih pun dah penat. Sekarang kita nak keluar, nak pergi makan. Baliklah, hantar Aisyah dulu. Tu big boss kecil tu. Dia dah mungut. Dia kata cepatlah, tak nak balik. Cepatlah main. Ayolah, Naimah ada pergi toilet tu. So cakap dengan dia lah, next time lah. Okay, bos kecil. Nanti awak dah besar awak tengoklah video ni balik. Ya. Ni air pancut. Nanti lain kali kita pergi lagi, okey? Okey? Lepas ni balik. Dia hantar balik. Lepas ni dia hantar balik, okey? Okey, apa awak nak cakap apa dengan baba mama? Tahu. Tak tahu. Nanti so bapa mama bawa lagi lah datang sini. Kita datang lagi main roller coaster, okey? Best tak main roller coaster hari ni? Seronok? Dah berapa kali naik roller coaster tadi? Berapa kali awak naik? Tak tahu. Tak tahu, 2 kali awak naik. Banyak kali. Seronok. Okay, so Tak tahu awak mesej lagi boleh? boleh. Awak bangun awal lagi nak tunggu pagi ke? So lain kali kalau nak pergi, dia tu bawa dia lagi. Okay, so okay lah. Yuk, kasih. Ini okay guys, kita dah keluar Legoland. Kita nak parking, validate parking untuk kita keluar. So itulah video staycation kita kali ni. Everyone had fun, dah happy. So lepas ni tengoklah lagi kita kemana lagi. InsyaAllah kita akan datang lagi lah sebab kita dah ambil annual pass.
Kan? Ikan. Macam mana? Tahu kan? Okay, everyone want to say anything? Okay, Aisyah. How's your Legoland hotel trip? Staycation. Zig. How our staycation? Berapa star awak bagi? 5 star. 5 out of 5. Out of 5. Okay lah. Oh, Mama. Naila. okay. How's your Mama, nak Legoland trip? Mama. How many stars? Sistem dah tak ada. Out of 5? Yang menampak. Tiga toys. 6. Saya apa cuma kita nak balik Okay. tentu. Okay, after this we going back. Okay lah. Thank you for watching. Jangan lupa komen, subscribe. Thank you. Assalamualaikum.